Assalamualaikum, selamat berbuka puasa dan selamat berpuasa. So hari ini saya berada di Bazar Ramadan di Hat Nyai. So saya nak tengok sini vlog kali ini. Saya nak buat di Pasar Ramadan Hat Nyai. Tengok apa yang ada di Pasar Ramadan Hat Nyai tahun 2026 kali ini. Jom. Ada super road gitu. Oh, sedap lah. Daging ada. Situ pun ada. Oh, daging masak kuning pun ada situ. Ada tu bau duk sendiri. Oh. Wah. Ayam Hainan ke ayam percik ni? Ayam rebus sos ikan. Oh, Yang ayam sos ikan makan dengan nasi. Ada cicah dengan ini dia punya penyicah. Oh macam ni. Okey, jom kita pergi sebelah. Sini kerabu macam ada kerabu dia. Ni kerabu ikan udang, kerabu sotong, ada kerabu kaki ayam, kerabu pot. Sana macam biasa nasi daging. Jom next kita pergi. Okey guys, sini ada macam-macam. Dia ada. Ni orang panggil apa ni? Sambal. Oh, dia ada sambal udang. Dia banyak-banyak sebenarnya sambal. Dia pakai packing dia macam ni. Oh, ni sambal ketam. Oh. Dia makan macam tu sajalah. Dengan nasi lah. Okey, dia makan dengan nasi lah. Okey, jom kita pergi. Sini. Ya. Macam biasa, yang ni setiap pasar Ramadan di Hat Nyai ataupun di mana-mana di Thailand mesti ada ni. Ya, ni sini bubur-bubur. Nampak? Tusuk tu. Oh yo. So guys. Sana pulut. Oh dia 50 baht guys. Ya. 50 baht ya guys. Situ. Sini macam-macam ada. Ada pulut. Tepung pelita. Ni tepung pelita. 10 baht ya guys. Apa guys ni apa? Dia pilih tu, lepas tu kita ni lah. Jom next. Tengok guys. Okey. Belakang nasi dagang, nasi kerabu pun ada ni. Okey guys, tahun sudah pun dekat sini juga memang dia punya bakar kita tengok. Tahun sudah pun ditambah di sini.
Dia ada sosis bakar, dia ada ayam bakar, dia ada daging, daging susu pun ada. Tahun lepas pun macam ni lah juga. Memang famous kawasan sana. Okay guys, ni salah satu tempat yang kawasan Bazar Ramadan Hat Nyai. Ini kios yang tak tahu dah. Saya beli juga. Tengok. Okey. Ni. Tengok. Dia punya. Ni segala sosis ada sini. Kita tengok sosis dia. Ada sosis ikan. Kita tengok kuah dia. Merah menyala. Kuah dia. Baru buat merah menyala. Sosis dia kita tengok. Okey guys, sebelah tu bubur. Dia ada bubur macam-macam bubur sini ada. Dia ada bubur jagung, bubur pisang, bubur macam-macam bubur tengok. Yang ni bubur durian. Tu bubur durian lah. Pisang. Pisang, bubur pisang. Bubur pisang ya. Dia. Apa dia tu? Ini nasi kelepok. Nasi kelepok. Coconut. Ini pakai manis. Nasi keropok. Ini pakai ikan. Udang. Ada. Yang udang tu macam ni, try satu. Kita try guys. Satu udang satu berapa? 20 ko. Okey, 20 baht. Kita try. Udang. Yang tak besar makan, kita makan guys. Benda ni okey. Okey, kita dapat dah. Jom. Ayam. Dan ni kuih-kuih macam-macam kuih di sini. Situ labu. Pastinya labu, nampak kan? Itu labu. Ada bubuk semua, bubuk caca ada. Tengok. Meriah sini. Orang ada tunggu mak. Ada ubi kayu, masak sirap apa ada. Ada. Ubi ketang. บัวลอยแล้วไข่หวานแล้วก็ปั่นเชือก เลือกก่อนเลยนะจ๊ะเลือกก่อนเลยจ้า Okey
telur ikan goreng, nampak? Mereka goreng, lepas tu mereka pukul satu-satu. Macam tu. Kita telur ikan. Tengok kan? Wow. ถ้าพี่เอาผมพี่จะมาไหม งามงามเลยนะคะร้อยเลยพี่เลี้ยงแบงค์อยู่ไหน ถามว่าบอกว่าอย่าซื้อเยอะร้อยเท่าไหร่นะคะ7 บาท 3 ชิ้น 20 ผสมได้นะคะ 7 บาท 3 ชิ้น 20 เลยครับผสมได้เลย ถ้าทำปลาอื่นมามันจะรีบแล้วก็มันปี้อันที่เป็นไม่ใช่เป็นแก้วเป็นแก้วเป็นแก้ว 60 ครับ เรียบร้อยครับ